Assalamualaikum sahabat. Hari ini saya ada di Surau Al-Hidayah, Kampung Haji Kamisan, MK mungkin 17 Jaah Baru. Ni dia daerah Rabis. Saya datang sini untuk tinjau-tinjau. Kita nak imarahkan surau sebab sekarang ni surau ni tak ada tenaga pengajar. Kita ada mau balik, kita nak hantar buat tazkirah lah sini. Tu tengok kawasan Kampung Kamisan tu. Perpustakaan tu dewan. Cantik kawasan ni. Tuhan bagi kita itu peluang lah. Tengok luar sana ladang kelapa sawit ini ada lebih kurang 200 buah rumah. Ponorogo ada apa kebun kecil. Ni surau dia. Ni tengok surau dia cantik je. Ni sahabat. Ni peluang kita nak beramal, kita nak itu membentuk jemaah di sinilah, di Kampung Kamisan. Okey, assalamualaikum sahabat.